Hai, Assalamualaikum guys. Cik tengah panaskan kereta. Lama kan tak jumpa kan? Okay, so kali ni kita nak pergi mana? Kali ni kita nak pergi mana? Korang tengoklah sendiri, brother. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, lama tak jumpa. Ada order Grab? Ada. Ya, datang mana ni? Kita dah ambil seorang lagi. Lagi seorang. Kita dah jumpa. Select 3 orang. Mana? Thailand. Okey. Cerita dah barai. Pukul 1.57 kita dah berkumpul. 1.57 kita dah berkumpul. Sampai Tapah. Mereka sedang berasap. Hello, kami di Tapahan. Terima kasih. Sampai di Tapah. Di Tapahan. Sampai di Tapah. Cuaca sejuk. Oh, gila tu rasa lemak ke apa kan? Zuana Zin. Zuana Zin. Zuana. Kau ada badan? Hasil lemak sambal sotong. Telur mata kan? Betul. Weh, Awi. Itu dia. Kopi panas. Mana tu? Mana? Kita patah balik KL. Patah balik KL. Aku pun tak tahu kat ni. Tapi hampir-hampir ke ni lah. Gua Musang. Gua lihat dia. Ada. Stop kedua. Begak masih gagah. Begak mantap tu. Tak tidur tu. Aku tidur ayam. Kau dapat tidur? Dapat? Nyenyak? Oh, cantik je lah. Cantik lah. Kau macam selesa je. Macam tu je lah kau cakap. Ya. Kau punya macam tu 3 jam. Hello guys, day 1. Hello guys. Our trip to mana? Kanyai. Ya. Kau pada post aku pula kan? Kenapa hidup kau? So kita dah sampai ke Alostar. Berapa jam? Dari pukul 3 pagi kita bergerak. And then baru sekarang kita sampai ke Alostar pukul 10.30. Nampak tak? Lantak kau tak nampak apa. Next kita akan pergi ke Thailand. So korang before nak masuk Thailand, korang kena pastikan datang ke kedai ni, travelthai.my. Asal kena datang? Asal kena datang? Kena ambil insurans. Anything kalau ada in case ke apa ke, korang berlaku dekat Thailand ke apa, diorang akan bantu korang lah. Walaupun tak dibayar, aku saja buat. Senang lah kalau korang nak datang Thailand. So daripada kau masuk je, apa nama ni, aku lupa lah. Once kau nak sampai Changlun lah, kau akan nampak belah kiri korang penuh kedai insurans. Tapi Megat dia dah buat research lah. So dekat sini dia cakap okey. Dia tengok kat TikTok. So inilah kedai dia. Kita siapkan dulu. Lepas tu kita terus masuk mengantuk ni. Masing-masing dah jadi zombie. Kau nampak mata hitam ni. Kita orang tak ambil benda terlarang, tapi mengantuk. So, dia isi minyak kat Changlun sebelum masuk ke Thailand. Jadi kat mana? Changlun. Kita kat Changlung guys. Jadi kita dalam Malaysia. Changlung tu maklum kau. Maklum bukan Changlung bodoh. Maklum kau apa? Changnai. Cakap Kedah. Buat apa dah? Siram kubur. Tak payah je. Aku suka ni. Aku tipu kau tadi. Al-Fatihah. Renjes Gibilis ikan bilis. Ditaburilah kawan, hai jerang kuning ditabur. Jerang kuning.
Settle kan? Ha? Sawadika. Sawadika. Macam tu? Krab. Krusty Krab. Lepas Krusty Krab. Alhamdulillah kita dah berjaya lepaskan immigration this things. So this car we gonna be okay. Kita dah lepas. Ya. Lepak underground. Ya kap pula. Dia macam turun dia. Macam turun dia baik. Ui style. Tu ada kereta Malaysia. Mana? SYN. Dia sebab baru lepas banjir kot. Nampak? Semua kereta macam berlumpur-lumpur berdebu. Okay. Dilarang apa? Dilarang mendurian. No durian, no pet. Kau kategori pet, kau tahu tak? Belakang. Pusing. Pet is not allowed. One, two. Oh, bau minyak angin. Assalamualaikum. Kita nak charge handphone dari 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8. Mantap. Plug point banyak. Tak terus full tak tahulah. Ini baru yang dikatakan welcome to my paradise. Memang kau pegang welcome to the paradise. InsyaAllah. Cinematic. Oh, ni budak sekolah diorang. Oi, ni style. Ni kedai-kedai craft tangan. Kalau nak singgah. Jangan bahal. Macam dah kegerapan. Weh Dan, mak kau dah Dan. Madi. Mana? Madi. Ada dia apa? Dalam market Kim Yong. Baik, kita akan pergi untuk beli jajan-jajan. Coklat. Sini. Luar ni kurang sikit lah. Kita pergi dalam. Mana kedai dia? Kau Kaito Mina. Katok Mina. Tiga. Macam mana Dan? So untuk dia punya part-part lain, kawo ni. Kau Okay, Kaitot ni kita lah. kembali makan nasi kamok ni. So dia ada lain-lain lah, which is ada saiz dia lain harga lah. So tapi macam sedap. Nampak ayam dah macam sedap, sangat crispy. So kalau wajib datang sini dekat Katot Mina Babi. Tu kedai dia yang belakang. Kedai dia yang belakang. Weh lawa tu. Beli air ni. Mak besok kita pergi. Pada orang tengah buat apa tu? Tapi banyak ke Muslim kan? Banyak peniaga Muslim. Barbie. Kebetulan baju kau sama bodoh kali. Masuk sekali. Kau babi hutan babi, aku babi. Aku wild boar. Noise. Memang meletup. Samila Beach. Songkla City. Samila. Waka. Aku nak beli air TCM tu lah nanti.
Dia lapar sangat kita makan nasi komok kat tepi. Yeah. Tepi jalan bah. Di dalam. Jalan di Pantai Songkla. Yeah. Dengan pate-pate. Sedap nasi komok dia. Mantap seh. Sedap. Terbaik. Terbaik. Nasi komok ni kat Malaysia, kau tahu tak, aku pernah makan dia macam rasa rempah. Lepas tu dia rasa macam hangit, yang smoky lah. Aku ingat yang tu rasa dia. Tapi bila rasa kat sini, dia rasa macam nasi ayam tapi extra flavour sikit. Dia rich flavour. Ayam goreng dah aku tak try lagi. Tapi bak kata megat dia sejuk dah ayam goreng, sebab kita orang daripada tadi Hanyai ke Songkla lama. Tapi rasa kalau panas lagi sedap Tapi rempah dia Nasi dia cukup rasa baik. banyak makanan kat ni. Ada oyster. Ui, oyster fresh ah. Ayam bakar susu. Bola bacon ni. Acu, ini SS jamban. 60. Jamban man. Aku pusing tu. Tengok tu. Jadi Ambil pusing. satu 300. Oh 300. 300. Oh 300. So beli kerabu kaki ayam. Tori dekat Padang Besar dia macam okey-okey rasa dia. Yang ni kita nak rasa kat Thailand. Kak boleh ambil video kak? Boleh. Boleh. Wah, sedara memang beli sungguh Ya, Kau beli apa alhamdulillah. Aku beli daging harimau menangis. Harimau menangis. Kalau tak menangis tak tahu lah lepas ni. Kau tadi kat depan kau tengok ayam tu nangis, harimau nangis. Ya. Tadi ayam menangis, ni harimau. Masak. Aku ingat malam meriah kat ini. Ni ada kot kawasan dia. Tapi center lah macam Lee Garden tu. Okay, yang macam ada gelap-gelap mungkin lah meriah. Wah, Tapi aku tak cari tempat tu pun. betul kita cari tempat makan ni kat aku tengah rekod ni. Kita cari tempat makan je. Mana tempat-tempat mengaruh kita. Mana Pergi. hidup tu? Ni udang Zik. Bapak dia cakap tu. Lato-lato. Latuk gila. Latuk-latuk tu permainan budak-budak. Masuk tu semua Zik. Masuk tu. Kau dah kena perempuan kan? Bukan cecah. Mana je dah. Masuk. Biar dah ni kacau. Banyak kerja. Tak ingat kan? Sedap lah kan? Tu kau letek tu. Betul. Dia sedap, sejuk lah. Sedap. Ada tau untuk kolagen muka. Oh ya. Macam makan telur ikan tu. Macam makan sushi tu. Telur ikan rasa macam ni. Bukan, dia punya tekstur. Texture dia. Rasa dia tak. Escargot. Cik escargot. Kan apa? Seafood. Kan escargot yang mahal tu. Escobar. Escobar. Escobar tu apa tu? Ni tak habis ni. Makan. Apa? The next day,
Kat sambung ke? Bukan. Alright. Yang bukan. Okay. Mana ni guys? Bandung. So pagi ni kita makan dimsum. Hai. 3. Sana. Terima kasih. Ada dah. Ada steam goreng, steam satu, ada mix. Oh. Siapa suka? Dimsum satu mangkuk tu berapa? Ada 15 baht dengan 35, ya 2 harga. Baru harga. Okey, plus 35. Dah tu. Baik. Baik. Ada air dulu lah. Tom yang kering. Sekejap. Ni tom yum. Ni satu. Biasa tom yum. Aku order ni. Kau order lain nanti rasa-rasa sikit. Daging. Saya nak Ni apa ni? Tom yang kering. tom yang kering. Tom yum kering macam mana? Basah. Dia letak dalam seasoning. Seasoning. Tak nak. Lebih sikit je. Ya. Macam-macam. Macam mana dekat? Oh ni pau. 35 lah. Kalau discount Oh ni besar, tu kecil. 15 35. okey. Ni kita punya tray. Ini kita punya tray. Ini sedap. Salmon. Ada. Salmon. Salmon. Oh, salmon. Tofu. Ini ayam sedaman. Ini dah Nah, Siapa ni? sekejap lagi dia kukuskan semua dah hantar. Yang ni aku ni. Ini tak ada meja. Ha. Tak ada meja. Sekejap. Sabar. Kat dia. Kau try sikit. Tom yum. Tom yum apa? Tom yum kering. Tom yang kering. Bismillah. Kau gila. Sedap. Pekat gila tu tom yum tu. Dia macam tom yum kau biasa makan, tapi dia kat Malaysia dia sampai ni yang paling sedap. Lepas tu dia masuk dalam lagi sikit. Dia punya rasa tom yum lah. Boleh bagi kuah lebih juga kalau nak. Oh. Mantap. Ya. Penuh. Bacang aku tak tahu lah. Rasa aku nampak kat TikTok nama dia bacang. Tak tahu kat ini nama dia apa. Parasa. Rasa ketupat time raya. So yang ni pau salted egg. Dia cakap sedap kat sini. Boleh rasa. Salted egg. Tapi pau dia kena buka atas lah. Ya kan? Nanti macam pau. Nanti macam ada orang buka, ada orang tak. Tak lemah. Boleh kau makan? Apa yang nak kau makan? Tak rasa terus mati. Sekejap, makan dulu. Bismillah. Sedap juga. Aku tak makan telur masin. Tapi kita try, bismillah. Tak ada bau telur. Tak ada bau telur masin. Tak bau, tak rasa pun telur masin. Sedap. Rasa creamy. Macam buttery. Butter. Buttermilk. Telur masin nak ada dah sikit. Macam custard. Custard lah. Oh ni lah total lah? Sekali. Okey. 1,534. Okey. So total 1,534. Terima kasih. Sama.
Welcome to Black Parade. Aku ambil fresh dark chocolate. RM6 je. Kita tengok jadi presentation macam ni. ขอบคุณครับขอบคุณข้าวกับข้าวผมให้ครับ Aku kena jawab apa? Terima kasih ni. Indie band. ini ada anak ini Indie band. Hi, this one is mine? Yes, okay, thank you. apa yang lama sangat kat situ Ini seronok orang. Aku settlekan masalah dia. Why so lama? Apa kau borak? Dah berdating. Oh, berdating. Kita tengok tahun longang. Nampak? Ni tiup minum smoothie. Yang ni tiup minuman sejuk. RM6. Landscape dia bagus gila. Ada Petropam kan? 7-Eleven. Dia nampak semua benda macam boleh makan, tapi tidak. Tiga gambar dia pork mayonnaise. No. Asal aku punya macam garang-garang. 59 40 baht. Oh, okay. Okay? Ha? Buy to 40. Ah, it's okay. Sudah ada oven yang halal. Kita boleh panaskan. Kalau burger tu, Thank you so much. welcome. Burger tu tak payah panas ni. Kau letak depan muka dia, memang panas burger tu. Ya. Even sekarang pun tengah panas ni aku depan muka kau ni. Gantiku jangan dilupakan aku. Bila aku sudah tiada, simpan semua laguku, jangan ditagih selalu mungkin itu sementara. Jangan jumpa bergantiku, jangan dilupakan aku. Happy New Year to you Happy New Year. Bye bye. Coklat campur banana make sense kan make sense kan Dia kepala air dia. Ui, bau sedap pula. Dia payung lah bau dia. tak sangat coklat dia pisang dia lebih kuat Ya, sedap. tak campur dua Pisang dia lebih kuat. pisang dia kuat Coklat dia rasa lebih. ni orang gila lah Coklat dia rasa lebih. dua pendapat cakap coklat lagi kuat apa pisang lagi kuat Dua berbalas satu. Coklat. Sebab aku minum air banana kat sini. oh yelah ni nak panjat lagi satu kalau nak Ikan di laut, asam di darat, dalam periuk, bertemu jua. Tu dia bawah. Bawah. Sungai di Thailand, bukan sungai di Kuala Kubu Baru. Sungai di Thailand. Oi, tandas nak terberak. kalau atas lagi dia tak bagi bawa food and drink Pet lah, pet. No food and no drink. pet lah Pet lah, tu boleh. Hai, turun macam orang gaut. Turun macam orang gaut. Makan udang banyak. Sakit perut, settle. Tandas dia baik. Facilities kat sini okey. Cuma tandas cangkung lah. Aku dah lama tak tengok tandas cangkung. Dia tandas cangkung yang tak ada pahit, kau bagi cebok. Tapi yang bestnya, dia punya air dia sejuk. Aku rasa tu air sungai. Memang terbaik. Memang segar kau tahu tak pakai air sungai. Cuma itulah dia tak ada pipe kan. So lengoh sikit turun belakang kau tu, kangkang kau tu kena kuat.
Alright. Wih, ni kan mahal ni ya. Best gila tu. Best, tapi seram ikan ada besar-besar. Dan tu. Wap, wap. Only in Thailand ada dugong dalam air. Sini dugong. Sini dugong. Sud daging Thailand kah? Tak pandai buat masak. Bukan. Orang lain. Kasih. Dari macam Oh, ni kan udang kering. ni udang kering, udang kecil. Yang ni udang besar. Biasa. Lazihin hat nyai. Lazihin hat nyai. Kita planning breakfast nasi kaumok. Nasi kaumok, lepas tu kita pergi Danok cari kekacangan. Then we Oh, kacang kat sini. Oh, sorry. I'm misunderstanding. We find kacangan, then we heading back to Malaysia, which is tanah tumpah airku. Tanah tumpah airku. Tanah tumpah darahku.เป็นอะไรคะทุกคนได้นะคะ หาแล้วค่ะ Banyak barang kat ni. Tapi yang beda dia semua fresh. Rasa baru, memang rangut gila. Dan bukan kedai. Best lah. Apa nama lagu tadi? Semua sebab viral sebab kedai ni murah. Kedai murah. Murah kedai ni, murah. Dia dekat bahagian belakang sikit. Ni dekat Dekat Kim Yong Market. Kimia Market. Nak dekat belah mana pintu, Dia main road ni. pintu belah pasar, bukan pintu belah Nescafe. Oh. Belah pasar ni, Aha. belah Kaitot Minam punya pintu. Aha. Tapi kalau masuk ikut utama tu straight belakang. Kalau dari utama tu straight lah, straight ke belakang. Straight belakang. Ke ni, masuk kanan. Kau cari muka-muka ni ah. Cari ni. Muka-muka ni. Ni. Murah ke? Carilah kedai depan Bang Lan kan. Murah kat orang ni. Hampir half daripada harga lah. Belakang ni. Best. Macam-macam ada. Kacang.
Yang penting rasa baru. Dia bukan rasa lemau ke apa. Untuk korang jalan ni, okey, dia punya kedai tu kau masuk ikut lorong ni. Nampak merah ni kan? Ni kau masuk lorong tu. Lepas tu kau pandang belah kanan. Ada belah kanan. Okey, itu kedai dia. So lepas beli barang tadi kat sini, kita makan nasi komok kat sini. Nasi komok kat sini. Itu hari rasa kita orang beli nasi komok dekat belah sana. Sedap. Yang ni tak tahu je. Tak, ini punya. Tak ada. Terima kasih lah. Ada sarung tangan? Okey, terima kasih. Yang kutur. Itu keluar mana? Mana kita? Macam tu. Macam temu ui sama dia. So kita dah sampai Sadau balik. Danau. Betul, pit stop. Kita nak buang semua sampah. Ya, ada lagi satu sampah kat dalam. Tolong. Mana? Satu sampah. Den, keluar Den. Kau adalah sampah terbesar kau tahu dalam ni. Thank you so much, Selen. Aku sebenarnya tadi buat stretching kat hotel, tiba-tiba tulang meletup, pak, silap urat dah. So dah sakit dah ni. Sekejap lagi nak cari tempat urut. Alright. So kita balik ke Malaysia. Power lah kereta megak boleh sampai. Rekod aku dekat. Rekod aku dekat. Tak keluar ke? Kalau rekod tu dia betul kurang pun lah. Mana? Okay, dah masuk. Kita dah sampai Sadau. Welcome to Sadau to Malaysia. Say hi to Ara ni. Oi, hi dah. Megati. Oi, aku ke? Hidung aku kau. So sleep this. Member sleep this orang. So lagi always kerekkan aku punya jawapan je. Aku duduk sini. Ready? Good. Goodbye. Good luck. Right. Kita baru sampai dekat Panorama Hill Stay. So kita nak naik guna Hilux. Haziq inside dengan Megat. So kita ada tour guide juga yang bawa kita orang. Let's go. Kita baru naik. Kita jauh jugalah. Kita bawah sana. Kita akan naik ke atas. Oh, view dia. So kat sini kita nampak view-view kat situ lah. Okay. Guna highlight bro. Wow, jalan sempit tu. Jalan sempit. Okay, kita reverse sikit. Wow. Tak tahulah malam ni sejuk ke tak sejuk. Tak tahulah diorang kat dalam macam mana. Aziz sleep this. So agak susah sikit dia. Kalau tak dia join kat sini ni. Kalau dia on tour yang jenis yang modern ni lah. Kita. Ui, nampak tu. Weh, nampak dah daripada atas. Oi, gila gempak sih. Yeah, kita kat Panorama Hill Stay. Oh, lampu dia lampu solar main. Kita lalu je dia boleh detect kita ada kat sini ke kat mana ke. Itulah. Hantar kau lah kat mana. Oh. Pokok mengundang. Oh, boleh nampak kita dah sampai atas sekali. Terus ni pandang atas lah. Kita dah sampai bro. Ni glampingnya. Sangat bulat. Sangat very ada sinki ya. So inilah dia. So ni tempat untuk kita
Pusat camping lah, glamping. Tempat dak tengah bagi tahu megat. Tempat tandas apa semua kat bawah. Ui, nice lah. Allahu Akbar sikit. The view. Boleh bagi dengan aku boleh lah kot. Cik try. Kayat dah pula Dul. Tadi toilet tadi So inilah bilik kita orang. Macam korang boleh tengok, kita ada aircon, RX, and then ada fuel lampu bestnya. Untuk 3 orang, kita orang bertiga hari ini. Dan kita ada juga kapet-kapet, and ada view sini pagi. Boleh tengok dari luar, tapi tak nampak lah malam kan. Kalau siang mungkin nampak. And then dia bagi juga sejadah mana yang korang yang bersolat, yang Islam. Kita pun Islam. So macam tu lah. So kita ada juga kipas-kipas yang disediakan. And ada makeup. And so sedap lah aircon. Aircon dia sedap gila. Hilang aku punya dulu. Dia. Waalaikumsalam. Macam mana sini. Ni rumah kecil ku. That's my bed. Panorama Hill yang kita jumpa binatang apa tu? Penjaga. Maling gunung. Maling gunung ni. Sekejap. Tapi Yondan sikit lah maling gunung ni. Ni guys, binatang spesies terakhir di bumi. Enjoy the view. Okay guys, kita nak balik dah daripada panorama Napoh Hill something like that. So kita naik 4x4. Abang ni akan bawa kita turun Pandak Rules. Mana camping So kita? datang sini guys. Camping kita kat mana? Camping kita kat Panorama Hill. Panorama Napoh Hill. Asik. Nice. Worth every penny. Kelik dah. Kelik dah. Aku apa payah. Bye. Bergayat guys. Bergayat guys. Nice. Betul-betul rimba. Ya, memang cerun siap. Nature. Aziz, minta maaf lah, Aziz tak ada dekat belakang. Yes. Kita orang 2 orang je. Pinggang dia hilang. Pinggan dia hilang. Terlalu banyak cabaret. Betul. Nampak ada air. Hui, cantik. Nice man. Guys, Guys. Ini Pandak the kita. legend man. The legend man. The legendary Pandak Boleh kita. Datang lagi. InsyaAllah boleh datang. Oh, Pandak kedua. The man himself. Pandak. Very friendly, very helpful. Please come here and support him. Bloody full. Bloody cool. This one is bloody cool. Pink food. Ya, pinky full. Very sexy Like. man. Aston John. Okay, baik Pandak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okay, terbaik.
Guys, pening lain didik guys. Tu ada kandang kambing. Banyak betul Jok bandar ni. Kita apa habis tu? Tak apa habis. 30 ketinggian dia. Oh, ada lagi tetamu-tetamu yang akan datang kami soon. So, itu saja. Bye bye. Berat lu.